so guys, bersama saya Giza Maimin dan kali ni saya akan sabung EOL. Yeay. Seram pula lagu. Ni, kita akan kita episod kali ni aku tak tahu lah, kita cari barang kot. Aku rasa hari ni episod kali ni mungkin bosan sebab kan episod ni full cari barang. Tengok aku tak ada tos apa-apa kecuali armor ni. Okay, jadi kita mulakan. Okay. Lapangan gua tapi Fahmi cakap dia gua ni dia dah looting lah. Mungkin dah tak ada. Dia cakap dia looting dah bos. Siapa bos? Tak ada. Okay. Kita selaku aku ada simpan totem. Ni totem. Yo. Sana kau. Nasib baik aku ada simpan totem aku. Nasib baik. Lagi. RP semalam skill issue tu. Apa kubur ni? Kubur ni lah. Mana kubur? Mana koko? Duit ni. Ada sayang? Tak ada. Aku rasa lagi cantik macam ni lah. So aku buat tak apa macam tu je lah. Apa hal dia ni jalan aku tengok. Fahmi kawan kau yang dikenali sebagai Z dalam kami langkah datang ke Steva untuk selamatkan dia. Kau tak ingat semalam kau kena tu? Datang ke Steva untuk selamatkan dia. Okay. Semalam kau tak selamat. Kisahlah aku. Terus Arva. Ni kau cakap aku skill issue, kau nak kena bunuh ke? Kok. Kau dah berani. Ni je aku nak masak makanan. Tengok senjata kau. Ni, kau nampak tak? Jangan ni. Sepatutnya kita sejarah kita tak pakai sikit. Bawa senjata tak pakai sesuai. Kau buat apa? Tak cium-cium. Tengok aku dapat shield. Nak tengok je nak tengok. Di senjata dia. Tapi aku rasa senjata ni berbahaya lah. Berbahaya. Dengan senjata ni kita boleh tak luki dunia tu. Yo. Kau ingat ni tak ada siapa yang boleh hadap kita kalau kita ada senjata ni. Tak ni, apa tu kau kena fikir. Apa tu sejak bila kita nak damai kalau asyik berperang ke? Damai. Aku nak damai. Kita akan buat damai. Tapi dengan cara kita tunduk pada kita. Itu bukan damai namanya. Kita beli kekuatan ni lebih. Untuk jadi kita adalah penguasa. Sudah aku lagi tu. Bakal daging jauh. Tutup pintu rumah aku. Alah aku gangkon. Bro. Tak, sejatuh tu aku rasa bahaya hangat lah untuk kau. Tengok macam sekarang. Apa tu kau pegang senjata tu pun dah keluar tanduk lah. Apa dengan apa tu ada beberapa efek lain iaitu mata kau jadi buta. Kenapa kau tutup mata? Mesti ada terjadi kat mata kau. Ni ambil daging ni. Aku dah ada makanan. Ya haram. Ambil je lah. Nak tengok video
Vida. Ni. Kau nampak tak aku baju armor kau? Ni ambil Jadi skeleton tu pakai kau oleh kau. Tak, senjata tu bahaya sangat weh. Janganlah pegang. Bagi aku senjata dulu. Tak, kau tak perlu risau. Bagi senjata dulu. Kau tak perlu risau. Kau nak apa sebenarnya? Bagi senjata tu kat aku kejap. Aku nak tengok. Aku nak pastikan. Kenapa tak boleh? Lagilah. Tak, macam ni sekarang kan ni. Kalau senjata tu bahaya kan? Kalau senjata tu bahaya ni. Kau nak tanggung ke? Risiko dia. Letak di sebelah ni. Dia hilang ah. Ada sini. Kau nak tanggung ke kalau ada terjadi apa-apa? Yang terjadi apa-apa kepada aku, bukan kepada kau. Bukan kepada kau. Kalau terjadi apa-apa dekat Kau tak perlu kisah tentang aku. Aku benci senjata. Ni. Sedang kau ada. Apa? Aku ada satu base. Biasa apa? Yang aku nak pergi. Siapa? Hari tu bila kita nak pergi Teva, aku ada jumpa. Jabatan. Jom lah. Aku pun ada ternampak jabatan tapi aku ingat itu sebab diorang yang menjelajah ke apa. Kau ni Gapel. Pencet. Tak ada. Kau yang cari boleh. Jatuh pun aku tak ada. Kenapa aku dah letak ke benda tu? Kejap. Senjata aku tak ada. Tak, masalahnya boleh lah. Please, buang senjata tu. Aku tak nak kau terjadi apa-apa. Kau tak perlu kisah tentang aku. Please. Ni ambil ni. Pegang kau. Inilah kau pakai je lah pedang ni sebelah ni. Oh. Kau yakin ke? Kau pegang senjata tu. Aku ada firasat buruk. Nama pun apa tu seorang dewa pernah pegang. Dewa ke? Seorang dewa. Kekuatan dewa. Oi. Kau tahu kan? Itu Sing of War, dosa amarah. Mereka lemah. Apa aku tu? Kau ada tahu tu mak? Aku ada cek aku. Okey, kat sini je. Tonton dia. Kenapa aku rasa sifat dia berubah? Apa? Mungkin aku berubah. Oi. Jom. Okay, let's go. Jom. Jom. Ini tepi ni jalan apa? Itu jalan intro aku. Oh. Bro, nanti ni betul-betul dari alam ni kau. Mana? Memang ada alam dia.
Okay. Okay. Jap. Jap weh. Kenapa tiba-tiba aku dapat efek resistant 2? Nah, tak dapat. Oh, memang aku kan ada sini. 4. Kau cuba buku aku versi 4. Okay. Oh, tak lah dah. Banyak benda dia. Duh. Aku tak. Okay guys. Weh. Apa? Gue bagi tahu update lah you. Update apa? Ada ini guys. Akan ada salah satu base. Antar cakap dia total ada berapa base? Kalau Tapi yang pasti dia cakap akan ada salah satu base dia letak kotak kubus bedrock, di mana dalam bedrock tu kita boleh summon wither. kotak 4 segi. 4 segi. Kita boleh summon wither. Mana kotak 4 segi pun. Kita boleh bunuh wither kat dalam tu. Tapi ini kita tak tahu ni, kita nak pergi mana dulu. Hati. Cetek. Ya Allah. Sebaik Fahmi bagi aku yang cetek dulu. Lupa nak minta. Kejut aku ya. Aku ni dulu. Cepat. Aku nasib baik kau bagi cetek gula apple tu. Baik. Tadi aku kena tolak dengan Tak, tadi salahnya aku lag. Lepas tu aku dah sedar tengah on the way ke bawah. Sekejap ni. Aduh, tak ada blok. Cari blok. Okay, macam blok. Ini kau boleh sekali. Ambil. Okay, aku naik atas dulu lah. Tunggu aku. Aku dah tak ada blok. Yup. Ini. Kenapa aku cakap begini? Botak. Arpiko. Jom. Aku pergi dulu lah. Masuk dalam ni dah aman dah. Jom. Ni kau tengok sebelah ni. Ni tadi lagi tu meletup tau. Sebab orang tu masuk kerja aku. Oh. Gitu je. Dia aku dah kata tu. Oh, kejap. Aku dengar suara kau tapi aku tak nampak lagi. Kejap. Siapa yang besar kan? Tangga ni. Sekejap. Bawah ni siapa buat tangga? Aku. Itu aku jatuh. Oh, atas tu. Jangan macam tu lah. Jom. Ni. Buat tangga. Oh, tak berani
Amin, tiba-tiba serang. Mantap. Nanti langsung jalannya kena besar. Tangan ini kena besar kan lah. Satu jadi susah. Lama buah aku jadi habis. Sikit je lagi. Ini. Hampir jatuh. Gerak ke? Kau dah lalu sini ke? Tak, ini lagi. Sekejap. Yo, kau tengok Ni niat macam mana ni? Ni ni. Kau ni ada kapal, ni ada kapal. Kejap. Tunggu kau serang gerak ni. Sabar. Aku nak buat ni jap. Ini musim kapan? Je. 1, 2, 3. Absolute Cinema. Absolute Cinema. Wih. Apa kapal ni? Jangan lupa ambil kapal, nanti nak kena patah balik. Yo, lain macam. Ada lagi dah. Terkejut aku. Ya Allah, dia betul. Sebab Dah naik tak? Dan agak lu. Sini ada. Tak ada apa-apa lah. Ingat straight. Kau. Ni jap, ni turun bawah jap. Asli, kapal aku melanda ke belakang. Kerak lu. Cepatlah, ya Allah. Dia tadi satu tempat Saya ingat saya tengah gerak. Wey! Guys, aku totem pecah totem guys. Oi! Kejap, orang. Balik depan! Aku balik dia pun kau mati. Balik je! Okey. Tuh. Botak. Aduh. Jom. Habis sekali sini. Oh, sana. Kita buat blok ke atas dulu. Aku tak ada blok. Kau ada bawa kapal tak? Tak ada. Bagus kat dia. Okey, bagus. Ini tolong jaga kapal aku ya. Ambil kapal ni. Kau buat apa? Kau ambil kapal ni. Ambil buah jap. Aku rasa boleh ni. Jangan. Kau ada enchanted golden apple. Sampai! Alamak. Aku kena lompat buta. Oi! Dia bawah tu ada portal lah. Dia di bawah ni dekat sini. Ada biling-biling. Kau macam tu. Tadi aku tengah lawan. Battle. Bot. Weh je. Yo, lain macam best ni. Yo. Sini ada orang tak? Oi.
Oi. Kenapa? Skin kau kenapa? Posting Sekejap. Tempat apa ni? Jangan looting weh. Ini best orang. Menguasai. Tak ada kau menguasai. Kita menguasai daripada dikuasai. Awal kerja kita cuma nak damai kan weh. Aku nak hidup damai weh. Yang biar ada roti-roti dia pun tak nak. Dia tu pun tak nak ambil. Jangan weh. Ini best orang weh. Jom pergi tangga yang satu lagi tu. Nah, yelah. Tangga yang mana? Oh, ni ada. Yelah, yang mana ni? Adalah tadi. Kita terlepas. Terlepas tapi macam mana kau tahu? Kau yang pecok ada lah. Jom lah. Jom. Oh my PC. Oh my phone. Aduh. Jangan kaki. Aduh, ada babi pula kat depan. Sodok, jangan tak sodok. Kapal ni bawa. Tak apa. Kau ambil lah. Aku dah ada kapal. Jom. Mana tangga kau cakap tu? Tu tepi kau. Ni Weh, tangga ni dirian orang jatuh ke? Tak ada apa-apa weh. Naik lagi. Oh ni. Ingat kau fitnah. Ini dia seorang. Ada botol. Botol. Iya, dia masuk. Kat dalam tak ada apa-apa Oh, ini tempat apa dia? Apa warna-warni ni weh? Weh, ada kau. Jangan tu pak kubus dia kat sini dulu. Aku nak tengok. Berok tu apa? Kenapa dia sebut? Dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Aduh. Cuy, sekejap. Aku rasa kena balik depan lah masuk dalam. Tapi ni kenapa aku kat lubang? Ni ada lubang ni. Ini tu kan. Alang! Pujak lampu. Kalau tu ada yang lupa lagi tak? Okay. Aku rasa memang tempat ni lah. Tapi kita cuba check kat sini. Mana tahu ini chest. Ada chest. Tak ada apa-apa. Ada tu. Ada. Ya, kita balik je lah. Ya, aku nak bunuh Wida. Masuk kau. Ini kan tempat Wida. Ini kan tempat. Lain kali je lah. Tak apa, aku nak bunuh Wida. Lain kali je lah. Tak apa. Kau tengok dalam luar. Hmm. Dalam luar ya. Lebih. Bukan tengok dari situ, sini. Okay, menjauh sikit. Aku takut meletup kena kau. Video kita hari ni mungkin lag. Aku nak tanya. Kau level bagi generation berapa? Tak tahu. Cuba tengok. Tak tahu. Tengok. Tak tahu. Kau tak tahu level ke? Saya dah makan goreng apple tadi. Buat apa saya makan lagi? Tengok. Ni biasa orang kat ni kena meletup beberapa tempat. Bukan salah aku Tak apalah. Kau tengok sebelah pun lagi.
Aku nak tanya. Apa? Kak Jafar dia meletup kan waktu tu. Tak. Dia meletup lah. Kak Jafar dia mati terus. Ha? Boleh bakar. Okay, aku spawn lagi Aku duduk sini. Mencuri. Waktu di spawn yang meletup. Tolong. Mati kau. Mati. Hidup je kau punya senjata. Jauh. Dah. Isaac Gamers was blown up by Wither. Bro. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba kat sini? Kau dah nampak tak kan? Aku tak nampak pun aku screen aku mati ni. Jadi sekarang aku tak tahu dah buat apa. Dan barang-barang aku kenapa? Mesti ada. Tak apa. Sampai sini jangan lupa video kita pada hari ini. Kalau kau suka, kau like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.